Oi, lama betul tak buat video kan. Oh, lama. Hari ni aku nak satu lagi reel geng. Sama juga SLX DC juga, yang XT. Beza dia ni je geng. Yang aku pakai sebelum ni 71. Yang ni 71 HG, bermaksud high gear lah. Kalau yang hari tu aku buat main FP memang perform habis lah. Tapi kalau aku main sebarau agak memenatkan sedikit. Okay. Ada kayu lah situ. Oh. Lama tak guna. Tapi kalau bawa main FP kan, memang syahdu yang ratio 6 punya. Kita kalau biasa-biasa tapi umpan tu jalan cun je. Kalau USG, kena kau macam ni. Agak boring lah. Road aku guna ni Shimano Zodiac yang light punya, tak silap aku 612 mana tadi tulis aku tak jumpa lah. Ni 612 LB light kot ataupun medium light ke, lebih kurang lah. Sini biasa ada kan. Aku lama tak meruan geng sebab sini hujan, musim hujan, jadi air dalam geng. Tengok air. Kau nampak tak silau? Memang dalam. Dia kat sini air dalam dia kurang sikit lah. Dari segi kayu pun ada beza geng. Yang ratio 7 dengan ratio 6. Kalau ratio 6 aku kalau SP ni tak rasa apa-apa, ringan je. Kalau ratio 7 ni adalah rasa rintangan sedikit je lah. Mana semua ikan sini? Saya try bawah ni pula ni. 2 hari lepas geng aku ada casting sini. Aku nak tengah review road tu. Aduh. Time strike lah, kamera pula tak on. Kalau ni keadaan berangin geng. Kau tengok pokok ni. Tengok pokok sana. Kelebihan kalau yang DC punya ni, angin pun tak ada hal lah. No problem. Kalau newbie macam aku ni sesuai lah. Main AFP kalau tak ada ikan memang bosan. Jom kita pindah spot ke. Macam sunyi hari ni. Oi mak air. Bapak keruh. Keruh geng. Tak tahulah. Tak tahu ada ikan ke tak geng. Kita cuba aje lah. Ada ketuk Okey. Wah. Oh, kena. Curut.
Curut. Curut. Curut. Aku sembak macam mana tadi? Okay, strike. Strike pertama kita petang ni. Kelakunya. Tak apalah. Janji ikan dapat didaratkan. Okay, jom kita lepas balik. Okay, lupa nak bagi tahu. Okay. Ini aku guna SP daripada Sawadi. Sawadi mantap. Okay. Jig head aku guna daripada Drift. Buntat. Kalau korang berminat aku letak di beg kuning nanti. Mantap. Okay lah, saiz curut membesar. Yang sudah membesar. Mantap. Yeah, setup baru hanya ni setup baru je. Baru lagi. Okey. Okey, kita release. Macam biasa geng. Kalau strike umpan ni geng, aku letak beg kuning. Okey, let's go. Ada ketuk ni. Macam ada ketukan tadi ya. Muai. Oh Allah. Aduh, banyak kali dah aku kena ni. Tengok snap kangkang. Habis umpan aku. Ni tempat anak dia tadi. Ada tak dia? Sini. Dia sampai top water geng. Tak ada rezeki. Kita try pakai SP warna hijau Tengok macam mana. Kalau ikut aku suka yang warna putih tu Yang putih pink tu. SP tu senang betul lah strike. Warna killer lah. Dah, jom. Harap-harap snack ni okey lah. Jangan terkangkang pula sudah. Kalau kena toman ke, tak apa juga. Nak terkangkang ini aruan je pun. Aduh, problem.
Ni. Allah. Slow sangat aku tembak. Slow sangat. Oh, okey. Oh. Allah, tak lekat. Tak lekat. Apa celuk ni? Aduh. Tengok kan dia ambil. Nak tercabut SP. Tak apa, tak apa. Sekejap lagi kena je ni. Oh. ada. Ni ke dalam aku. Kecil kot. Yang tu kecil ni. Yang tadi okey. Yang FP nak tercabut tadi tu. Dia punya hentaman tu okey lah. Kuat lah. Ni. Oh. Lagi. Oh. Si curut. Si curut lagi. Mantap. Sekian lama tak lekat Saiz ni je dia bagi. Okay, jom kita release. Umpan ni pun sama geng. Aku menggunakan Sawadi Mantap 8cm. Okay, jom kita release. Oh. Ui, tak lekat. Dia main juk. Geram pula. Okay, geng, itu saja video untuk kali ni, geng. Dapatlah lagi 2 ekor, geng. Yang seekor tadi lucut kat belah sana. Ui, sayang, geng. Bukan lucut, geng. Snap kangkang terus. Aduh, tak ada rezeki. Jumpa lagi kita di next video, geng, yang akan datang. Aku try lagi review reel ni. Macam mana takat aku guna ni hari ni. Tak ada backlash lah. Memang tak ada backlash langsung. Jadi kalau untuk pemula sangat sesuai. Sebab aku sendiri pun pemula. Aku sendiri pun masih baru dalam Ray-BC ni lah. Menggunakan Ray-BC. Aku masih baru lagi. Tapi okey lah. Tak ada backlash. Senang lah. Harga dia memang agak pricey sikit. Tapi sesuai lah dengan teknologi yang dia bagi. Okay guys, jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.